Cakap sikit. Apa program guys? kita bagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni pukul apa guys ni? Ini pukul Lebih kurang pukul 4 minit sekarang. Boleh nampak ke? Nampak ke guys? 4 minit pagi. Hari ni kita nak pergi mana guys? Hari ni kita nak pergi Batu Pahat. Batu Pahat, Johor. Kita akan dalam kira-kira 4 jam macam tu kita akan naik bas ke sana. Kita nak buat apa guys kat sana? Kita nak buat apa guys? Kita nak jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan lah guys. Satu kelas nampak? Satu kelas pergi nampak? Jadi kita tunggu nanti guys. Kita tunggu. Let's go! Wow. Sekarang kita kat air hitam Johor. Alhamdulillah dah sampai Johor dah nampak. Kita singgah dekat ni. Sekarang ni guys, misi Tak tahu, kita bukan lembu. kita makan je. Kita akan sarapan dulu. Sekarang pukul 9.19. Lebih kurang berapa jam dah sekarang? Dah 4 jam lebih Dah 4 jam lebih lah. 4 jam lebih dah. So Tengok makan dulu. Tengok kita orang jom. Makan. Okay, sekarang kita dah sampai UTHML. So sekarang kita akan buat penanda aras. Saya pun tak tahu penanda aras tu maksud dia apa. So dah ramai orang nampak kan. Ada lelaki, ada perempuan. Cikgu pun ada kat sana. Okay. Saya tak tahu kena buat apa ni. So kita tunggu je lah. Tak tunjuk tangan. Saya tak tahu. So tengok je lah nanti kita buat apa ya. Okay, bye bye. Love you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan tengok multimedia punya ni lah. Dia punya apa di UTSM. Jom kita ikut. Boleh. Okay guys, hari ni kita nak tengok alumni pula, pelajar-pelajar dekat degree multimedia dekat sini. Wow. Ada yang buat ni logo, ada yang buat ni. Okay. Sekarang ni kita tengah tengok Hasif try VR guys. Nak tengok Hasif try VR. Jom. So Hasif tengah main game guys. Tak tahu dia main game apa. Oh dia main game guys. Ya, saya tunjuk. Jalan kat sini je. Jangan pakai ni. Jangan kiri. Kita jadi kawan report. Lepas je. Lepas. Okey. Dekat meja tu, meja yang beratas tu. Okay, sekarang kita dah dekat ni. Apa apartment UTSM Bestari. UTSM Bestari. So kita orang akan ada grup lah, kita orang grup. So setiap seorang ada rumah. Okay, satu bilik ada 3 orang. Okay, jom kita tengok bilik lelaki. Jom. Bilik perempuan tak boleh? Tak boleh lah bilik perempuan. Okay. Okay, jom kita tengok bilik lelaki. Yang ni bilik lelaki. Semat je aku C5 G1. Okay, jom kita tengok. Sedia? Standby? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kat sini kita boleh tengok. Okay, tengok dulu. Kat sini ada tempat meja ni, tempat susu gasuk semua benda. Kat sini ada tempat charging. Nampak? Charging ni, charging ni. Nampak kat sini ada tulis keluar juga. Keluar dari sini. Kalau buat apa-apa kecemasan kita keluar lah. Yes. Ni ada apa ni? Ni ada selamat jalan, selamat camping, selamat dia. Ada betul. Ni saya tak tahu ni kenapa ni. Saya tak apa. Ni ada katil dulu. Hey guys! Cikgu tidur kami. Kau orang duduk sini ke semua? Oh, cikgu sana je lah. Jom kita sambung. Okey. Okay guys. Kat sini ada dapur. Dapur. Ada sinki. Blok. Sinki ada air ke tak? Blok. Sinki ada air ke tak? Oh, laju ada. Air pressure dia. Saya tak tahu tandas mana. Saya tak tengok you. Terus sini. Sini ada tempat jemur baju. Kosong. Boleh ambil duduk pun boleh. Betul je man. Okay, jom sini kita pergi bilik pertama. Okey. Bilik pertama ni cikgu. Mesti cikgu buat je. Bilik pertama dulu. Okay, bilik pertama kita ada 3 katil. Ni siapa punya ni? Mizi. Ini Temizi punya, cameraman punya. Dia ni Mizi punya. Dia tu buka lampu. Ni tempat Asyik Handsome. Di sini tempat siapa ni? Jamaluddin Hasan. Solo.
Okay. Kat sini ada ni. Toilet dia ada Sini semua ada. kat atas ni. Kat sini ada ni. Ada. Kat sini ada tangki. Boleh tengok. Ada. Shower pun ada guys. Okay, bawa. Terus. Macam mana ni? Nak rekod sikit. Bagus. Kena selesa ni lah mami. Jom kita tengok. Ada dua toilet. Ha. Oh ada 2 toilet guys. Ada 2 toilet. Ada hari buka baju. Adik, pakai cantik. Ambil kau baju. Oh, saya. Tengok pula. Ada apa bilik kedua. Ada ni bilik atas pasal air lah. Macam biasa. Yang ni tempat Afiq, dia letak katil lah kat sana tadi. Okay, kita flashback balik. Okay dah tadi kan. Di sini ada tempat Amin. Amin dia ada punya ni. Okay, macam ni. Jom kita tengok bilik ketiga pula. Macam. Jom kita tengok bilik ketiga pula. Okey. Jom kita tengok bilik ketiga pula. Jom. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kat sini ada Adam. Okay, macam biasa Oh, Adam ada baju metalik dia. Ada flower tu. Ada flower sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey guys. Okay, kat sini ada Haris. Kita nampak dia punya ni, hadiah ni. Ni semua dia. Kat sini ada Haris Murtaza Dengan tai. dengan tai dia. Ni macam biasa lah dia punya. Kau nak aku Kai ikat punya. style lain tak? Okey. Itu je lah yang kita ada. Okey, petang ni kita ada pergi ni jalan-jalan dekat apa? BP Mall. KB Batu Palat. Batu Palat. Guys. Amdi dia cakap tu guys. Mesti je. Besar Jaya ke KB Batu Palat tadi guys. Jom. Jom. Okey, jom kita pergi. Jom. Ni guys, saya ada apa KB apa entah ni. Saya tak tahu sangat. So saya ni banyaklah dia punya produk-produk inovasi yang saya perlu lakukan. Ush, nampak ayat saya lebih bijak kan, berdedikasi kan. So ini nampak saya akan lakukan tajuk fotografi eye. Ini saya punya pensyarah, ni ahli kumpulan saya. Ini saya guys, nampak tu. Muhammad Akil bin Saiful Nazri guys. Ni saya punya ahli kumpulan Harid, Jamaluddin Ashraf, Jamaluddin Hakimi dan Hasif. Okey. Dah. Dah. Okay, tadi kita dah buat persiapan untuk besok, inovasi besok. Jadi sekarang dah baru dah rosak guys. Pukul berapa? Tak ingat guys. Jom. Macam ni pun guys. Pukul 6.30. Pukul 6.30. So dalam pukul 6.30 ni kita akan pergi mall. Mall mana tak tahu. Dekat kota apa? Batu Pahat ni. So stay tune, kita nak pergi mana? Mungkin main bowling, mungkin pergi shopping apa-apa kot. Okay, jom kita tengok. Let's go bro. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni dah nak balik lah. Sorry tak banyak benda yang kita orang rakam. Saya rakam. Jadi dah hitam dah nak balik ke Kuala Selangor. Jadi sorok papan, tarik papan daripada channel saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.